Gerak cepat sikit. Yang ni tak boleh tunggu dah. Kalau lambat, bos mengamuk nanti. Kawan, barang ni tak ada permit lagi tau. Bawa keluar tak ada masalah ke? Jangan banyak tanya. Pastikan sampai ke gudang luar bandar malam ni. Pergi. Ubat sasaran dikenal pasti. Ia memang sama dengan yang Su Anqing tinggalkan dulu tu. Hello, Ting Feng. Saya dah jumpa batch ubat tu. Saya dah hantar nombor plate. Mereka senyap-senyap muatkan barang kat kilang sekarang. Mereka nak hantar ke gudang luar bandar. Okey, saya hantar orang ikut dia. Maaf ya, Sin.